Tengok ni guys, inilah dia Geely EX5, kembar kepada kita punya Proton EMAS 7. Jom tengok apa yang lain dekat sini. Dekat depan memang logo sahajalah yang dia tukar. Lain semua sama. Dekat tepi ada lain sikit lah. Yang Thailand cuma dapat wheel kecil ni sahaja on all models. And dekat belakang pula dia tulis Geely dekat tepi sahaja. Tak ada logo Proton besar dekat tengah ni. Pasal ni aku rasa Proton punya lagi cantik. Masuk dekat dalam memang Geely menang lah. Dia ada option untuk interior putih ni, aku rasa nampak jauh lagi klasik, lagi mahal. And kat bawah ni kerusi depan dia ada leg rest. Proton tak ada. Tapi skrin dia memang sama. Geely EX5 dekat Thailand ni pun belum ada lagi Apple CarPlay dengan Android Auto. Everything else memang sebiji sama dengan Proton EMAS 7 dan dua-dua pun dia import direct daripada China, bukan CKD dekat Thailand ataupun Malaysia. Yang lain sikit dia punya harga je, dan nasib baik dekat Malaysia dia lagi murah sikit, sekitar 3-4 ribu ringgit macam tu. Tapi yang lebih menarik sekali dekat belakang ni, itu dia model lagi kecil, lagi murah yang akan jadi kita punya Proton EMAS 5. Nak tengok? Stay tune to our channel.